Assalamualaikum. Okey, abang tanya saya kan, kat mana nak dapat signal Z-Pack clear ni kan. Okey, jom saya tunjuk dekat abang. Sebenarnya yang ni dia memang warna oren, tapi saya buang dia punya reflektor tu. Tapi cara nak buang dia, jom saya tunjuk dekat abang. Okey bang, ni saya pakai brand Z-Pack untuk signal ni. Okey, masa saya beli tu memang dia ada cover oren ni. Dia memang ada cover oren ni, saya buka macam nak buka dia senang sebab dia yang ni dia pakai satu skru Nampak kat sini, satu skru. Cuma nak buka cover ni memang senang je lah sebab dia pakai bracket yang macam tak pakai bracket pun kat sini, nampak? Macam tak masuk pun bracket dia, nampak? Original memang dah macam tu lah. Cuma dia cara nak buka cover ni abang kena pakai heat gun ataupun hair dryer ataupun blower. Abang layak dekat keliling lens ni. Abang layak keliling lens ni, nanti dia punya gam keliling ni lembut lah. Gam keliling ni lembut, abang boleh buka dia punya cover ni. Senang lah nak buka sebab dia punya klip pun memang macam duduk kat belah luar. Macam tak ngam lah dia punya klip ni. So jadi macam albino macam ni. Boleh lah buat ala-ala albino. Jadi macam ni. So senang lah. Tapi siapa yang tak ada lagi signal ni, aku letak kat beg kuning lah. Boleh beli kat situ. Harga pun murah dah ni. Brand Z-Pack ni. Okay. Assalamualaikum.